Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di kelas tadabbur kita, tadabbur Al-Quran bersama Ustaz Haikal. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Apa khabar Kush? Alhamdulillah. Ustaz okey, macam nampak macam ada batuk sikit. Dia tinggal sepih-sepihan ni, nak dia last-last ni. Dia last-last ni dia gatal sikit tekak. Minggu lepas kita minta maaf, kita tertangguh minggu lepas dalam menyampaikan dalam memberitahu kita tak dapat nak buat. Jadi alhamdulillah kita hari ni kita sambung lagi dan insya-Allah semoga tidak terhentilah lepas tu. Sebab kita baru ada momentum untuk nak masuk cerita Nabi Yusuf ni. Dan alhamdulillah sebelum ni Ustaz pun dah membuat pembukaan mengenai Al-Quran, ayat Al-Quran macam mana Allah membuka surah Yusuf ini dengan dengan membesarkan dia ceritakan menurunkan ayat Quran tu dengan bahasa Arab supaya kita sendiri boleh memahami macam mana Allah menurunkan ayat Quran ni. Dan bukannya satu tempat saja dia turunkan begitu, tapi banyak surah yang dia turunkan. Jadi sedikit sebanyak kalau kita boleh memahami bagaimana karakter ataupun sifat Allah turunkan tu, lebih dekatlah kita dengan Al-Quran tu sendiri. Sebab kita nak tahu selok belok macam mana kan. Macam yalah, dia memberikan kita satu kebiasaan atau masa untuk memahami. Sebenarnya Ustaz, saya bila saya cakap macam ni kan, saya pernah dulu saya engineer, saya pernah dulu dia suruh buat satu lawyer punya agreement tu. Bila mula-mula saya baca agreement tu saya tak faham. Tapi because saya baca, lama-lama saya faham. Jadi begitu juga macam kita kan, kalau kita membiasakan diri kita dengan Al-Quran, mula-mula mungkin ramai orang dia tak berapa nak biasa. Dia baca tu macam tak ada makna bagi dia kan. Tapi kalau kita berusaha untuk mendekatkan diri kita, lama-lama benda tu akan menjadi lebih lembut lagi. Semoga Allah membukalah hati kita semua. Jadi tanpa membuang masa, saya looking forward untuk kita meneruskan ayat nombor 4. Betul Ustaz? Ayat nombor 4 tadi kan? Betul Pak. Ayat nombor 4 di mana kita dah mula menyentuh saja. Last 2 weeks kita menyentuh dan insya-Allah kita mendalami pula seterusnya kepada ayat keempat ni. Jadi dengan tidak membuang masa, saya persilakan Ustaz untuk meneruskan tadabbur ayat Quran ni. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak Kush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri kita tadabbur Al-Quran, khususnya surah Yusuf. Jadi alhamdulillah, seperti mana yang kita katakan sebelum ni, kita sangatlah bersyukur kepada Allah SWT sebab dengan izin dia, Allah izinkan kita, dengan kehendak dia kita dapat tadabbur Al-Quran. Yang antara rezeki yang Allah SWT bagilah. Ya, rezeki ni banyak kan, dalam bentuk material, dalam bentuk anak, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk kesihatan, dan juga dalam bentuk ilmu, dan juga dalam bentuk kita nak memahami wahyu itu sendiri. Itu hadiah, hidayah, hadiah daripada Allah SWT juga sebenarnya, yang harus kita wajib kita syukuri, iaitu Allah bagi izin kita untuk faham ayat dia. Macam aku cakap lah, awal-awal kita, siapa saja pun, saya sendiri pun, awal-awal kita baca kita pun tak faham. Sekali-sekali kita baca 2-3 kali, 4 kali, 5 kali, kita dengar orang cerita, kita tak faham lagi. Lepas tu lama-lama kita dah dengar selalu, insya-Allah lah bagi kita kefahaman. Dan walaupun kita sendiri pun dah faham pun sedikit sebanyak, tapi setiap kali kita sebab melalui proses tadabbur, semakin banyak yang kita
yang sebenarnya kita tak tahu, yang Allah SWT nak sampaikan kepada kita sesuai dengan siapa kita, insyaAllah. Jadi saya sangat berterima kasihlah kepada Coach Alan, Coach Asriah kerana sudi menjemput saya sekali lagi. Terima kasih kepada semua juga, dan mudah-mudahan Allah SWT beri rahmat kepada kita, barakah kepada apa yang kita pelajari lah, insyaAllah. Baik, jadi kita dah sampai, minggu lepas kita dah sampai kepada ayat 4, kita bersentuh sedikit lah. Jadi ayat 4 tu sendiri berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 4 ni, Allah kata, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Jadi kita dah jelas dah maksud semua tu. Jadi sahabat-sahabat yang mungkin tak sempat boleh lihat baliklah pada rakaman yang lepas dalam page Coach Alan tu. InsyaAllah kita dah ada explain kat situ. Cuma saya sedikit nak sentuh lah yang saya tak sentuh minggu lepas. Kadang-kadang mungkin orang kata ni cerita pasal mimpi, kisah ayah dan anak. Kalau saya tak ada anak, macam mana saya nak appreciate ayat ni? Misalnya kan, saya tak ada anak, saya tak kahwin pun, datang saya kahwin dah tapi saya tak ada anak. Jadi bagaimana saya nak appreciate, macam mana saya nak gunakan ayat ni untuk diri saya? Jadi kita kata beginilah, bila Allah SWT tunjukkan kepada seorang Nabi, jadi apa sebenarnya, dan bukan saja ayat ni boleh digunakan kepada anak, tetapi boleh juga kepada orang bawah jagaan kita, atau orang-orang yang di bawah kuasa kita. Misal kita seorang bos dalam sebuah syarikat. Kadang-kadang ada yang kita ingat staff kita tahu semua benda, tapi kadang-kadang dia baru nak cakap kita pun dah jegil kat dia lah, tak apalah, boleh buat lah, pandai buat lah bos. Dia memandai, habis akhirnya syarikat kita hancur kan. Allah macam itu juga boleh kita guna dalam konsep siapa kita lah. Dan of course, dan sebenarnya Quran itu dia nak mengajar kita kepada siapa. Rasulullah SAW itu sendiri adalah seorang Nabi Rasul, Nabi dan Rasul, maka dia akan bercakap dengan orang-orang yang banyaknya tak faham, banyaknya soalan, banyaknya kerenah. Maka ini juga sebenarnya boleh diambil kepada da'i lah, dan ulama itu adalah warisatul anbiya, dan juga kepada kita sebagai pendakwah lah, dan kita dakwah lah semampu kita lah. Kalau kita tinggi ilmu kita dengan cara tinggi ilmunya, kalau sedikit dengan cara sedikitnya. Jadi kadang-kadang ada soalan. Saya tengok zaman sekarang orang pemarah, kalau kalian tengok orang bukan Islam tanya, kadang-kadang kita terus, ini anti-Islam lah, ini anti-Islam. Kan dia anti-Islam, tak semestinya. Kadang-kadang dia tak faham. Jadi dia bertanya sebab dia tak faham. Jadi kita lah cuba sedaya upaya untuk memahamkan dia. Jadi ayat ni sangat-sangat penting sebenarnya. Bukan saja kepada seorang ayah, ibu, bapa kepada anak, tetapi kepada siapa saja yang kita itu ada amanah untuk menyampaikan dakwah. Kalau kepada keluarga lah, kepada jiran lah, kepada rukun tetangga lah, kepada siapa saja. Kalau lebih panjang jalan tu kepada rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam. Dan itulah cara dia kita nak sampaikan, itu mendengar, menjadi pendengar yang baik, bukan nak bermusuhan, bukan nak bergaduh, tetapi hendak memahamkan dengan cara yang sepatutnya lah. Itu sebenarnya. Sebab tu sa'ilin ni, orang yang bertanya, kadang-kadang orang bertanya, kita kena fahamkan dia, bukan kita ajak dia gaduh. Itu sebenarnya yang kita perlu faham sangat. Jadi ayat ni boleh di-appreciate oleh semua orang, tapi digambarkan dalam bentuk ayah. Kenapa? Sebab dakwah itu bermula dari rumah. Apa saja penyelesaian itu bermula dari rumah. Kemudian barulah kita bergerak kepada masyarakat. Kalau semua orang jaga dia punya ahli anggota keluarganya, maka mudahlah tugas kita di luar. Kita akan mengucikkan skop tu, maknanya mudah lagi kita akan dapat ramai lagi orang yang faham lah. Hanya kurang kerja lah lagi. Banyak lagi benda-benda lain yang kita boleh kita konsentrasikan kepada pembangunan dan sebagainya. Wallahualam. Okey, baik, itu caranya lah. Mungkin ada yang bertanya kan, saya tak ada anak ke apa, macam mana saya nak appreciate, ataupun umur saya dah lanjut, mana nak cerita pasal anak-anak dah besar-besar dah. Tapi sebenarnya banyak lagi, bukan kepada itu saja. Baik, kalau kita lihat kepada sini, ketika Nabi Yusuf AS ini bermimpi, banyak sebenarnya pandangan. Ada yang kata 10, ada 11, ada yang kata 12 pun. Cumanya kebanyakannya yang mengatakan bahawa belum akil balik. Apa kita tahu kan, anak lelaki ni kadang-kadang lambat juga dia punya akil balik ni. Kadang tingkatan 1, kadang tingkatan 2, ada sampai tingkatan 3 pun.
Jadi Nabi Yusuf ni dikatakan ada yang pegang pada pandangan 12 tahun dah ketika ni. Wallahualam, ada yang kata 11, ada yang kata 10. Jadi tidak ada kata sepakat lah kepada berapakah umurnya. Cumanya nak beritahu bahawa di sini adakah ketika ini mimpi Nabi Yusuf ni adalah wahyu. Ada yang kata tak, tetapi dia adalah khabar kepada dia akan menjadi diangkat sebagai nabi lah, seperti mana kita tahu kalau Rasulullah SAW sini daripada hadis yang sahih, sebelum Nabi dia dapat wahyu yang pertama tu, Nabi banyak mimpi. Banyak mimpi, kadang datang daripada bentuk loceng dan sebagainya kalau kita lihat dalam hadis Bukhari. Dan itu adalah tanda-tanda khabar kepada dia akan menjadi nabi. Dia berlaku kepada Nabi Yusuf dan berlaku juga kepada Rasulullah SAW. Jadi mimpi ni tetap dianggap sebagai benar, dan dia juga dah rujuk kepada seorang nabi, iaitu siapa? Ayah dia sendiri, Nabi Yaqub AS. Dan Nabi Yaqub AS tahu itu adalah wahyu lah, itu adalah mimpi yang benar. Itu yang menariknya. Jadi jadi mimpi ni adalah mimpi yang benar sebab dia adalah khabar kepada Nabi Yusuf akan diangkat menjadi seorang nabi. Wallahu a'lam. Jadi apa maksud mimpi ni? Dia kata apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamar. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Jadi Nabi Yusuf AS dia mulakan kisah dia, cerita dia dekat ayah dengan menggunakan perkataan inna. Sebab apa? Sebab dia nak menekankan yang dia betul-betul lihat perkara tersebut. Walaupun dia mimpi, tetapi seolah-olah mimpi itu adalah suatu benda yang dia lihat. Kita sendiri kan kadang-kadang ada mimpi, kita rasa tu betul sangat, macam betul sangat mimpi tu. Walaupun kita tak tahulah betul ke tak betul, tapi kita rasa macam seolah-olah macam dalam jaga macam tu. Ini yang dirasai oleh Nabi Yusuf AS. Sebab tu dia tegaskan kat sini inna. Inna makna penegasan sesungguhnya. Ini sesungguhnya aku ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamar. Jadi aku telah melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Jadi sini Nabi Yusuf nak bagi tahu kepada Nabi Yaqub, ini bukan mimpi-mimpi yang biasa. Seolah-olah aku melihatnya dengan mata kepada aku sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa menariknya Nabi Yusuf AS dia memerlukan pandangan daripada ayah dia yang dia sayangi dan hormat. Menunjukkan juga ni juga pelajaran kepada kita. Kalau kita ada sesuatu benda yang yang ragu-ragu, tanyalah kepada orang yang ada otoriti. Tanyalah kepada orang yang ada otoriti yang betul-betul pakar kepada apa yang hendak kita tanya. Jangan tanya pasal sakit jantung, tanya dekat doktor gigi tak kena. Nak tanya fiqh, jangan tanya kepada orang yang mengajar tafsir. Kadang-kadang orang mengajar tafsir dia tahu asas saja. Dia ada ahlinya. Sebab tu kan dalam surah apa kata, bila kau tak tahu, tanyalah kepada yang tahu. Zik, orang yang tahu kepada apa yang dia buat. Jadi kalimah ra'a itu secara harfiah maksudnya aku telah melihat. Jadi dia adakah dia melihat betul-betul di alam nyata? Tidak. Dia lihat daripada di alam mimpi, tetapi seolah-olah apa yang Nabi Yusuf AS lihat tu seolah-olah benar. Di sinilah memerlukan kepada Nabi Yaqub sebagai seorang nabi mengesahkan mimpi tersebut, mimpi itu adalah benar. Rupanya dalam hadis kita lihat Nabi Rasulullah SAW juga antara orang yang tak pandai takwil mimpi. Sebab tu ada dalam hadis pun dia tanya pun kepada mimpi-mimpi sahabatnya, ada yang dia takwilkan, ada yang dia cakap ini syaitan punya kerja lah, maksudnya mimpi tu mimpi sia-sia je. Jadi Rasulullah juga antara orang yang boleh. Sebab apa? Sebab dia adalah seorang nabi. Antara dalam hadis ada yang nyatakan perkara tersebut lah. Jadi kita dapat lihat bahawa di sini sebut 11 bintang. Jadi apakah maksud bintang, matahari dan bulan tu tak disebut pada awal-awal cerita ni lah. Cumanya para ulama pun dah buat kesimpulan berdasarkan itu, dia 11 bintang tu lah adik-beradik baginda. Matahari tu adalah ayah dia, bulan itu adalah ibu dia. Walaupun ada pendapat kata bukan ibulah, ibu tiri dia lah. Ada kata sebenarnya ibu tu ada pandangan daripada Al-Qutubi, dia kata Nabi Yaqub lepas pada isteri dia meninggal, dia kahwini dia punya adik ipar dia. Macam itulah. Kakak dia kahwin kepada kakak isteri dia tu. Maksudnya ibu saudara dia sendirilah. Wallahu alam. Maknanya Nabi Yaqub bila dah meninggal isteri dia tu, maknanya dah habis, kalau dalam kita punya hukum tak ada iddah apa semula.
Dia kahwin pula dengan kakak kepada isteri dia. Isteri yang dah meninggal tu. Maksudnya ini mak saudara sendirilah. Wallahu a'lam. Itu pandangan daripada Al-Qurtubi lah dalam tafsir dia. Okey. Cuma kenapa disebut matahari sebelum bulan pun ada dibincangkan ulama. Kalau ikut susunan dunia, malam dia ada bintang, ada bulan. Kemudian datang siang, barulah datang matahari. Jadi kenapa sebut matahari dahulu sebelum bulan? Ada pendapat yang mengatakan kerana planet adalah bintang dan matahari dan mereka ada cahaya sendiri. Sedangkan bulan ambil cahaya daripada matahari. So dia sebut matahari dulu sebab matahari itulah cahaya yang pure lah. Yang bulan tu dia cuma ambil daripada cahaya daripada matahari. Maka disebut matahari dulu sebab matahari tu dikatakan lebih powerful lah daripada bulan. Itu antara pandangan-pandangan lah dalam tafsir. Kenapa digunakan objek-objek langit? Sebagai perumpamaan, kenapa tak cerita pasal 7 batu ke, 7 gunung ke? Kalau orang kita sukakan 7 gunung ke. Tapi kenapa? Sebab objek-objek langit. Kenapa tak guna bunga, buah ke, apa sebagainya lah. Ini pun ada dibincangkan. Jadi pelajaran yang boleh kita lihat mungkin sebab bintang tu jauh. Jadi kita boleh tahu yang bintang tu merujuk kepada adik-beradik 11 orang tu. Dan di cerita dalam ni nak bagi tahu bahawa adik-beradik Nabi Yusuf ni ada 11 orang dan bintang tu memang ada tapi jauh. Dan kita tak perlukan sangat bintang ni lah. Maka dengan adik-beradik kadang-kadang mereka duduk jauh ataupun hubungan tu jauh. Seperti mana hubungan Nabi Yusuf dengan adik-beradik dia agak jauh. Walaupun mereka duduk serumah tetapi tidak ada kepersefahaman lah. Maka dibayangkan adik-beradik ini dengan 11 bintang. Akan tetapi bulan matahari ni kita memang nampak betul. Kita nampak dia dekat sebab dalam bulan dan matahari ni amat penting dan dekat dalam kehidupan kita. Begitulah juga Nabi Yusuf ni dia rapat dengan seolah-olah nak menunjuk bahawa dia rapat dengan ibu dan ayahnya. Beza dengan 11 bintang tadi jauh. Sebab apa kita lihat hubungan mereka dalam cerita ni nampak tak rapat lah. Itu yang menunjukkan kenapa disampaikan isyarat ini antara pandangan lah oleh ulama-ulama tafsir. Jadi dengan cara mimpi ni Allah SWT nak bagi isyarat bahawa Nabi SAW akan dapat pangkat kenabian. Satu. Sebab dikatakan bahawa Nabi SAW ni tentunya berharap anak-anak dia akan teruskan tradisi kenabian. Kita tengok Nabi Zakaria pun sama. Dia minta supaya zuriat dia yang sambung. Supaya ada dalam zuriat dia yang menjadi Nabi. Begitu juga Nabi Yaqub sangat berharap anak-anak dia akan teruskan tradisi kenabian. So Nabi Ibrahim SAW lihat tengah tunggulah siapalah yang boleh. Kalau kita lihat Nabi SAW dia turun kepada Nabi Ishaq dan kemudian turun kepada Nabi Yaqub SAW. Tapi kalau kita lihat dalam tafsir dia lihat seolah-olah nak bagi tahu Nabi Yaqub ni dia lihat tak ada satu pun kualiti yang ada pada anak-anak dia yang lain tu, 11 orang tu. Tak ada 10 orang tu. Jadi tak ada satu pun yang ada kriteria untuk teruskan tradisi. Maka dengan adanya mimpi ni seolah-olah bagi harapan barulah kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab tu dia sangat gembira dengan mimpi ni dan dia warning kepada Nabi Yusuf alaihissalam nanti supaya tak cerita. Supaya jalan untuk menjadi Nabi ini tidak disusahkan lah. Maksudnya apa? Mimpi ni menunjukkan yang Nabi Yusuf alaihissalam akan mendapat rahmat dan akan dapat kedudukan daripada Allah SWT dan tentunya mendapat kenabian. Malah keluarga baginda itu ibu dan bapanya dan adik-beradiknya sekalipun akan termasuk mendapat rahmat sebab mereka semua pun termasuk dalam mimpi baginda. Jadi mimpi tu bukan mimpi yang buruk. Mimpi tu menunjukkan bahawa nanti adik-beradik dan sekali akan dapat rahmat. Dan kita tahu bukan adik-beradik saja, satu Bani Israel akan dapat rahmat. Sebab semua yang nanti akan keluar masuk ke Mesir tu sekali. Itu kita lihat diceritakan dalam bentuk keluarga menunjukkan bahawa impak bermula awal daripada keluarga tetapi dia boleh memberi kepada impak yang besar jika betul caranya kepada masyarakat itu sendiri. Jadi apa dia katakan bahawa ra'aituhum li sajidin. Kulihat mereka sujud kepadaku. Jadi bahagian pertama tadi Nabi Yusuf alaihissalam kata baginda nampak bintang-bintang. Baginda nampak matahari dan baginda nampak bulan. Dan dalam bahagian ini disebut pula apa yang mereka lakukan. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan bahawa ada kejadian yang pelik menunjukkan bahawa matahari, bulan ni semua apa? Bintang-bintang ni sujud kepadanya. Jadi kita lihat daripada kisah ni bahawa Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang amat pandai lah. Dan dia juga nanti akan diberi kepandaian untuk menakwi mimpi. Dan boleh jadi masa tu pun dia dah faham. Sebab tu dia tanya. Kalau dia tak faham, dia tak tanya. Kalau ini menunjukkan bahawa dia bukan tak, ada pandangan bahawa bukan nak menunjukkan bahawa dia tak tahu langsung,
Dia cuma nak kepastian dengan ayah dia supaya apa yang dia faham itu sama dengan apa yang ayah dia faham. Wallahualam, itu antara pandangan. Jadi maka baginda mungkin dah faham kenapa Allah SWT menggunakan objek langit sebagai contoh, dan baginda mungkin faham yang objek langit itu jauh, namun kemudian dalam mimpi itu objek langit itu datang mendekat dan sujud kepada baginda, dan ketika itulah baginda kemungkinan kehairanan kenapa mereka kena duduk jauh daripada baginda. Itu apa yang terjadi, dan dikatakan itu menyebabkan Nabi Yusuf risau dan bertanya kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Wallahu a'lam. Jadi sebelum kita pergi terus lanjut, apa maksud sujud di sini? Tentu saja seperti mana kita katakan, seperti mana Nabi Adam, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud sini bukanlah sujud ibadah, sujud sini adalah sujud penghormatan. Jadi majoriti ulama tafsir berpendapat bahawa sujud yang akan dilakukan oleh ibu bapa dan saudara-saudara Nabi Yusuf AS adalah sujud penghormatan, sujud at-ta'zim, bukan sujud ibadah, bukan sujud al-ibadah. Yang hanya sujud al-ibadah tu hanya boleh dilakukan kepada Allah SWT, sebab ini kerana ibadah hanya untuk Allah SWT. Dan sujud ibadah hanya dibenarkan jika ditujukan kepada Allah SWT. Jika ditujukan kepada makhluk, perbuatan itu adalah syirik dan dia sangat dilarang oleh dalam semua syariat Nabi-Nabi. Jadi tak mungkinlah para Nabi seperti Yaqub AS dan keturunan dia yang beriman melakukan syirik kepada Allah SWT. Jadi di sini juga dikatakan bahawa ada perbezaan hukum syariat lah. Ada yang mengatakan bahawa syariat Nabi Yaqub AS dan Nabi Yusuf AS membenarkan sujud penghormatan kepada pembesar atau orang yang mulia. Namun dalam syariat Nabi Muhammad SAW, sujud penghormatan ni dah tak ada dah. Dah mangsuh dah, tak dibenarkan. Jadi Nabi Muhammad SAW larang umat dia bersujud kepada selain Allah, dan jika sujud kepada manusia itu dibenarkan, baginda pasti akan melarangnya, terutama dalam konteks untuk penghormatan. Dan juga ada juga pandangan terpencil yang mengatakan bahawa sujud ini adalah sujud sebagai tanda syukur, tetapi pandangan itu dikritik lah. Sebab memang nampak betul sujud ini menunjukkan bahawa mereka memang sujud hormat kepada Nabi Yusuf AS sebagai orang yang telah mendapat pangkat pembesar dan juga tentu saja pangkat kenabian. Okey, baik. Itu antara pandangan lah. Jadi secara ringkasnya, yang penting kita tahu bahawa ayat ini adalah tanda kepada, kalau bukan wahyu pun dia adalah khabar kepada bahawa Nabi Yusuf AS akan diangkat kepada sebagai seorang Nabi. Itu yang paling penting lah. Jadi sebab itu mimpi itu macam seperti mana yang kita bincang minggu lepas, bukan semua mimpi itu boleh dipercayai. Sebab mimpi ini adalah telah di-approve sendiri oleh Nabi Yaqub AS bahawa ia adalah mimpi yang benar. Kita lihat kepada Rasulullah SAW itu sendiri, walaupun setelah dia dapat mimpi khabar kepada kenabian, tetaplah dia merujuk kepada siapa? Rujuk kepada dibawa, tidak membawa rujuk kepada Warakah itu sendiri untuk menjelaskan kepada baginda bahawa dia adalah suatu benda yang benar. Yang malaikat yang datang itu adalah sesuatu yang benar, yang berlaku kepada Nabi Rasulullah SAW seperti mana yang berlaku kepada Nabi Musa AS. Itu apa yang dikatakan oleh Warakah bin Nawfal itu sendiri. Baik. Jadi menariknya terus kita pergi pada ayat 5 surah Yusuf ni. Apa respon Nabi Yaqub kepada cerita daripada Nabi Yusuf AS tu? Kata Yaqub AS dirakam dalam Quran dalam ayat 5. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ini yang menariknya. Apa respon ayah dia? Ayah dia kata, wahai anakku. Atau setengah, kalau ahli tafsir dia kata, wahai anak kesayanganku lah. Wahai anak kesayanganku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada adik-beradikmu. Maka mereka akan rancang rancangan terhadapmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nampak? Menarik ayah dia. Walaupun ayah dia kata jangan bagi tahu ayah kau, adik-beradik kau lain, tapi ayah dia tidak memburukkan adik-beradik dia. Itu kalau kita kau jangan bagi tahu abang kau bukan boleh percaya sangat. Kan kita memburukkan adik-beradik. Lepas tu kita pelik. Kenapa dia orang ni adik-beradik tak rapat? Padahal kita lah punya kerja. Ada mak dia mengadu kat anak ni. Lepas tu anak ni ambil serius. Lepas tu ayah pada mak ni mengadu kat anak ni. Apa anak ni ambil serius, akhirnya dua-dua yang bergaduh. Padahal mak dia salah, dia boring, dia nak bagi tahu suami dia sibuk. Cerita kat yang ni, yang si anak ni ambil serius sangat, akhirnya bergaduh. Begitu. Ya, kerana itu yang berlaku dalam masyarakat kita pun pelik kenapa adik-beradik tak rapat.
rupanya datang daripada kesilapan kita sendiri. Kita lihat macam mana Nabi Yaakob tak kata pun, abang-abang kamu nanti niat jahat, abang-abang kamu ni memang jealous kat kamu, abang kamu ni memang tak bagus. Tak, dia kata janganlah cerita kat saudara-saudara, maka nanti mereka rancang rancangan terhadapmu. Sesungguhnya syaitan itulah musuh yang nyata. Nampak? Dia lapik, dia tak kata abang-abang yang jahat. Abang-abang akan buat satu rancangan tak baik. Tapi bukan sebab abang-abang tu jahat, tapi sebab syaitan tu musuh yang nyata. Nyata bagi manusia. Rasulullah SAW tu sendiri, masa dia tengah itikaf kat masjid, dia hantar seorang isteri dia balik. Saya tak ingat siapa nama-nama isteri dia. Yang balik ke rumah dia, teman keluar masjid tu, dia teman isteri dia. Kemudian dia nampak ada orang nampak, dia panggil dua orang yang nampak tu, sahabat yang nampak dia tu. Dia cakap, ini isteri aku Safiah, kata ingat. Ini isteri aku Safiah. Lepas tu sahabat sampai terkejut, kenapa Rasulullah cakap tu? Sesungguhnya dia kata syaitan itu berjalan dalam darah. Jadi Rasulullah buat perkara tersebut supaya tidak menjadi fitnah lah. Jadi Rasulullah sendiri mengetahui bahawa memang syaitan kalau boleh dia akan ambil kesempatan terhadap apa-apa yang boleh dia ambil kesempatan, menyebabkan orang berasa sangsi kepada Rasulullah dengan siapa dia berjalan tu. Jadi ini juga berlaku kepada Nabi Yaakob. Nabi Yaakob tak salahkan abang-abang dia. Nabi Yaakob bagi tahu siap-siap kat Nabi Yusuf, kalau kau bagi tahu syaitan memang musuh nyata. Syaitan lah nanti yang akan menyebabkan abang-abang dia buat perkara tersebut. Tapi ni ikhtiar. Kita lihat itu ikhtiar seorang ayah, tetapi apa yang Allah SWT mahu tetap akan berlaku, bahawa setelah dia jaga tu betul pun akhirnya berlaku juga apa yang dia takuti. Itu menunjukkan bahawa ikhtiar kita ni hanya adalah sebagai penghambaan. Kita panggil ta'abudiyah. Ta'abudiyah ni apa? Kita memperhambakan diri kepada Allah SWT sebagai seorang hamba. Apa yang hamba kena buat? Hamba itu kena berusaha, hamba itu kena berikhtiar, hamba itu kena bertawakal, hamba itu kena buat apa yang saja dia boleh sebagai seorang, semampu dia sebagai manusia, tetapi akhirnya diserahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang Nabi Yaakob buat. Nabi Yaakob dah suruh pun Nabi Yusuf berhati-hati, tetapi nanti kita akan dapat lihat bahawa apa yang ditakuti berlaku juga, bahawa Nabi Yusuf akan dibuang oleh saudara-saudaranya walaupun telah diambil dengan hati-hati sekalipun. Itu juga pelajaran kepada kita. Kalau kita dah buat secara hati-hati pun masih lagi yang kata boleh berlaku, bisa kata kemalangan dan sebagainya, imagine kalau kita tak buat apa-apa. Lagi-lagilah senang untuk kita ditimpa musibah dan sebagainya. Baik, jangan kita buat alasan kalau macam tak buat apa-apa. Tak, kalau kita berusaha pun, kita pasang pagar pun orang boleh masuk, kalau tak pasang lagilah boleh. Seolah-olah kita kena fikir cara macam tu. Jangan fikir cara negatif, kita kena fikir cara yang betul, cara kita berfikir. Setelah kita berusaha betul-betul, at least kita pakai tali pinggang, accident, tak adalah teruk, tak adalah maut. Kalau tak pakai mungkin kita campak keluar. Kita kena fikir cara begitu. Barulah kita faham bahawa ikhtiar itu adalah satu perkara yang disuruh, dituntut dalam agama. Jadi ayah dia kata, qala ya bunayya. Ya bunayya. Wahai anakku. Jadi lihat kalimah yang Nabi Yaakob AS guna, dia panggil anak dia panggil ya bunay. Dia tak panggil ya walad. Arab kalau panggil ya walad ni dia bukan panggilan yang elok pun. Ya walad ni dia marah, ya walad. Ya walad, budak. Kalau bahasa kita. Dia tak bagi kita, dia bagi ya bunay. Ya bunay. Jadi lihatlah kalimah Nabi Yaakob, dia guna panggilan yang lembut seorang ayah kepada anaknya, malah panggilan dengan manja. Kalau kita peganglah pandangan 12 tahun, biasanya kita tak manja sangat dah anak 12 tahun ni. 12 tahun ni kita sobang sampah, sikit-sikit kita salahkan dia ni, ikut dah besar dah ni kan. Macam tu. Tapi kalau betul lah dia 12 tahun belum akil balik, maksudnya memang Nabi Yaakob AS ni seorang ayah yang sangat baik lah. Maka begitulah juga kita kena gunakan kalimah yang lebih kurang sama dengan anak kita, kena cakap dengan lembut, kena cakap dengan kasih sayang. Begitu kalau kita kata saya tak ada anak, begitulah siapa saja yang di bawah kita, maudhu kita, orang yang nak kita dakwah, ataupun orang yang hendak kita bawah staff kita misalnya, kita kena explain dengan cara yang baik lah. Sebab kalau kita tak explain dengan cara yang baik, dia tak faham, akhirnya akan menyusahkan kita. Lalah kita juga yang kena buat kerja. Jadi itu sebenarnya yang diajarlah, wallahu alam. Dan juga kalimah bunayya ni, kalau kita dalam istilah nahwu saraf tu, dia dalam bentuk tasghir. Tasghir maksudnya dia mengecilkan. Maksudnya anak kecil lah. Dia dah, kalau kita kata ya bunayya ni, maksudnya dia gunakan kalimah tu mengecilkan sesuatu yang dah kecil pun. Macam tu. Kalau dia kata ya ibni, kita tahulah wahai anakku. Dan bila dia guna perkataan bunayya dalam berstruktur ayat tu, dia mengecilkan suatu perkara. Misal kalau kita kata kitab tu buku.
Kalau kita kata kutaib, ni makna buku kecil. Kita kecilkan dia, tasghirkan dia. Kalau Umar tu kita panggil, kalau kita nak kecilkan lagi, manjakan dia, kita panggil dia Umair. Umair. Jadi dia akan menyebabkan perkara itu jadi kecil. Menunjukkan bahawa panggilan Nabi Yaqub ni betul-betul mengecilkan, memanjakan dia lagi. Memanjakan si anak tu dengan panggilan itu telah, sepatutnya dia panggil, ya anakku cukup dah, ya ibni, cukup. Tapi bila kata ya bunai, dalam struktur ayat, dia mengecilkan lagi bahawa maksudnya dia memanjakan lagi Nabi Yusuf AS tu, walaupun Nabi Yusuf AS tu ketika itu ada yang mengatakan bahawa dah 12 tahun pun. Maksudnya masih lagi dimanjakan seperti anak kecil. Wallahu a'lam. Okey. Dan juga yang menarik juga, asalnya apabila kita sebut ya ni, kita sebut dengan suatu orang yang jauh dan sebagainya. Kita panggil, oh macam tu. Tetapi Nabi Yaqub AS itu panggil kepada panggilan tu walaupun anak yang dekat, menunjukkan kelembutan lah. Maksudnya masih dia rasa mementingkan Nabi Yusuf AS tu, walaupun Yusuf AS tu di depan mata. Seolah-olah panggil orang yang jauh. Kita panggil orang yang jauh tu, kita perlukan orang tu. Tetapi dia masih panggil kepada orang yang dekat, menunjukkan bahawa dia tetap memerlukan Nabi Yusuf walaupun Nabi Yusuf dah ada depan mata pun. Sebab tu ada masa kalau kita lihat, kita sebagai ayah atau kita sebagai ketua syarikat dan sebagainya, ada masa kita kena tegas dengan staff kita, ada masa kita bukanlah manja kan. Manja tu tak sesuai dengan staff. Berlembut dah dengan staff kita. Begitulah yang sepatutnya kita lakukan. Wallahu a'lam. Kita lihat Nabi Yaqub AS dalam ni, kita selalunya tak layan sangat mimpi budak-budak. Tapi Nabi Yaqub dia layan. Dia dengar apa yang anak dia cakap sebab dia seorang Nabi dan dia juga seorang yang ayah yang baik lah. Itu kita melihatkan bahawa ini satu perkara yang baik. Dia kontradik dengan apa yang akan berlaku daripada ayat 44 nanti. Ayat 44 bila sultan raja tu dia suruh tak boleh mimpi, apa pandangan pembesar pertama? Dia cakap apa? Malah nak layan dah. Dia kata apa? Itu mimpi kosong je tu. Itu mimpi kosong je. Itu menunjukkan bahawa setengah orang dia malah layan, dia guna perkataan yang macam tu saja. Tak ada benda tu mainan tidur je. Itu yang berlaku. Itu beza dengan Nabi, kualiti yang ada pada Nabi Yaqub AS. Jadi ini menunjukkan bahawa baginda seorang yang baik dan kita kena perhati, kita kena tiru, kita kena layan anak-anak kita ataupun orang di bawah kita dengan baik. Ini penting sebab kalau daripada waktu kita kecil kita tak layan mereka, nanti bila mereka dah dewasa macam kita kata, dia akan buat benda yang sama kepada kita lah. Kita sendiri akan mengeluh, kita pelik kenapa dia tak ambil perhatian kepada kita. Itu juga staff kita, kalau kita selalu biar, tak apalah kau buat lah, aku dah ajar kau dah, kau buat, akhirnya masalah tu akan datang kemudian. Sebelum dan bila barah tu, bila semakin luas, maka itu semakin susah untuk disettlekan. Hanya kena bagi perhatian kepada lebih awal lah. Jika kalau dia sendiri pun dah datang kepada kita untuk minta pertolongan, maka mana yang boleh kita bantu dan guide, kita kena bantulah, supaya tidak ada kerosakan yang lebih besar. Saya teringat dulu masa saya belajar ambil diploma syariah untuk orang awam tu, seorang lecturer pernah cakap kat saya, antara sebab kenapa, minta maaf cakap, macam Syiah tu bebas, dia jadi bebas sebab kadang-kadang golongan ni pernah bercuba untuk minta untuk berdialog dengan orang-orang Sunni tu sendiri, ditolak, akhirnya yang datang ketika tu syekh mereka sendiri. Seronok sangatlah dia orang, berlaku di setengah tempat juga. Jadi itu menunjukkan kadang-kadang bila kita tak ambil perhatian benda yang kecil, kita rasa macam kita tak nak bagi tempat kepada mereka, tapi mungkin ada soalan yang mereka nak tanya, menyebabkan akhirnya mereka cari sendiri dan akhirnya mereka tersasar lebih jauh. Itu sebenarnya antara yang kita perlu beri perhatian lah, especially dalam keluarga kita sendiri. Sebab tu kan zaman sekarang kan zaman internet dan sebagainya, kadang-kadang anak nak tanya, kadang-kadang kita rasa macam alamak soalan apa ni, contoh soalan-soalan yang berkaitan dengan akil balik dan sebagainya, kita kata cari sendirilah. Dia cari sendiri, nanti dia akan jumpa benda lain. Dia jangan bagi, zaman ni bukan zaman kita kena cari sendiri, memang kita terpaksa menebalkan muka kita untuk bercakap lah, bercerita, sebab anak-anak zaman sekarang bukan zaman anak-anak dulu dia lah. Lain lah, dia boleh cari sendiri, dia akan jumpa benda pelik, nanti lagi pelik, lagi pening kita nak buat, nanti nak uruskan. Itu yang sebenarnya sebagai ibu bapa atau siapa saja, da'i dan sebagainya, kita kena hadapilah. Sebab orang zaman sekarang, orang yang kita nak dakwah tu bukan macam zaman dulu. Zaman sekarang dia orang lebih cerdik, dia banyak sedia sources, boleh bercakap dan sebagainya. Kalau kita tak sediakan diri kita awal, maka silap-silap kita tak tahu apa, ataupun silap-silap kita teruk, worst scenario kita ikut dia. Itu lagi betul juga apa yang kau cakap kan. Sudah habis kita. Itu sebab ilmu tu penting lah. Wallahu a'lam. Antaranya adalah
belajar tafsir dan tadabbur dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi sini diberitahu juga apa yang kita kata la taqsus su'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, adik-adik kamu. Jadi Nabi Yaqub AS dia nasihat Nabi Yaqub AS supaya jangan bagi tahu saudara sebab dia tahu pun anak-anak dia dengki. Walaupun mereka adik-adik sekalipun jangan cerita. Sebab kalau mereka dengar mimpi tu mereka pasti akan faham maksud sebab mereka juga orang-orang yang beriman. Jadi menunjukkan bahawa jangan. Sebab dia akan memecahkan hubungan adik-beradik. Cuma Nabi Yusuf AS tak bagi tahu secara direct. Dia cakaplah akan buat sesuatu tetapi dia tidak menyalahkan. Dia tak kata nanti abang kamu akan bunuh kamu ke akan buat. Dia tak buat benda-benda macam tu. Dia tidak memburukkan saudara, cuma sekadar warning saja. Dan akhirnya dia salahkan siapa? Dia cakap syaitan. Takut syaitan nanti gunakan perkara ini untuk menghancurkan hubungan adik-beradik. Maka Nabi Yaqub AS sekali sudah tahu perkara-perkara ni sebelum Nabi Yusuf cerita lagi. Sebab tentu saja kita anak-anak kita tahu pun mana anak-anak yang jealous dengan anak ni, mana anak-anak yang tak puas saya. Anak ni kita semua tahu. Kita tahu yang ni tak ngam dengan nombor apa, suruh tak ngam dengan bongsu ke. Kita tahu, apatah lagi Nabi Yaqub AS. Maka sebab dia tahu, maka dia warning siap-siap kepada, dia pesan siap-siap kepada Nabi Yusuf AS supaya jangan sebut kepada abang-abangnya. Jadi dia tak sebut, jangan bagi tahu mak kau sekali. Dia tak sebut. Bila tak sebut, maksudnya masalah tu tak ada pada mak lah. Masalah tu hanya ada pada adik-beradik. Maksudnya kepada ibu tidak ada masalah. Cuma tak diceritakanlah perkara tersebut. Mungkin tidak ada peranan ibu tu, mungkin dalam situasi ni anak-anak pun dah 11 orang dah besar. Mungkin ibu pun tak boleh buat apa-apa ke anak-anak yang dah besar. Dan kita pun tahu kadang-kadang ibu pun sayang kepada anak tu pun lebih juga. Macam mana buruk anak pun susah juga. Sebab dia yang melahirkan, dia lah yang mengandungkan dan sebagainya. Maka di sini peranan Nabi Yaqub AS diceritakan dalam kisah ni. Kenapa Nabi Yaqub AS yakin yang mereka akan dengki dengan Nabi Yusuf AS? Kerana mereka semua tahu yang bapa, datuk, nenek dan moyang mereka adalah Nabi dan mereka juga sudah agak yang pangkat kenabian akan jatuh kepada salah seorang daripada mereka. Maksudnya masing-masing tengah menunggu juga kalau bukan mereka. Macam Abu Lahab lah. Dia katakan Abu Lahab sini tunggu pangkat kenabian tu kena kat dia. Wallahu a'lam di antara pandangan dia. Itu menyebab walaupun dia happy happy yang Nabi SAW tu Nabi SAW tu lahir, tapi ada yang mengatakan bahawa Nabi ada juga kalangan daripada ni, kalau tak silap Abu Lahab dia pun tunggu. Dia pun sebenarnya tunggu kenabian tu jatuh kat dia. Ada juga pandangan yang mengatakan tu. Sebab dia tahu kan dia orang keturunan daripada dia datang daripada keturunan Nabi Ibrahim. Dan dia seperti mana yang mereka lihat sebelum ni Nabi Ibrahim ni adanya anak-anak yang diturunkan dan orang Quraisy ni pun tunggu kalau ada juga yang akan jadi perganti, iaitu kalau tak silap Abu Lahab tu ataupun bapa saudara lain, wallahu a'lam. Tapi ada yang tu tunggu kalau mereka juga dijadikan seorang nabi. Jadi apabila mereka lihat Muhammad SAW yang jadi nabi mungkin rendah, mungkin itu menyebabkan penentangan itu menjadi lebih besar. Begitulah yang berlaku kepada Nabi Yusuf AS ni. Dikatakan bahawa adik-beradik ni pun tengah tunggulah kok kalau ada salah seorang daripada mereka akan jadi nabi. Ternyata yang jadi nabi itu nanti Nabi Yusuf AS. Kalau diceritakan tentang mimpi ni, tentu saja mereka boleh agak. Sebab mereka ni juga orang-orang yang ada knowledge. Mereka ni juga orang-orang yang beriman. Yang mereka dapat didikan daripada Nabi Yaqub AS. Cuma mereka ditimpa dengan rasa jealous dan hasad dan dengki lah. Dan mungkin juga Nabi Yaqub AS dia tahu tentang kedengkian abang-abang Nabi SAW tu melalui wahyu atau baginda sendiri sudah kenal anak-anak je lah. Mungkin baginda nampak yang mereka semua orang tu banyak bersama saja, tak langsung bahu melibatkan Nabi Yusuf AS. Itu sebenarnya antara pandangan yang lagi kita nampak begitulah, sebab ayah dan ibu ni dia lihat cara interaksi dengan adik-beradik pun mereka dapat tahu mana adik-beradik yang rapat, mana adik-beradik yang tak rapat. Wallahu a'lam. Jadi kita juga dah bagi tahu bahawa asbabun nuzul ayat ni adalah soalan daripada golongan Yahudi. Sekarang jawapan sedang diberikan kepada mereka. Di sini juga sudah Allah SWT juga berpeli mereka. Mereka itu sudah sekian lama tunggu-tunggu kedatangan Nabi akhir zaman dan mereka yakin pasti akan diberikan kepada Bani Israel. Mereka tak sangka yang ia akan diberikan kepada Bani Ismail. Dan kerana itulah mereka tak boleh terima sebab mereka dengki. Maka sebagaimana abang-abang Nabi SAW ni dengki, Allah SWT pelilah Bani Israel ni, orang Yahudi ni, kalian pun dengki juga kan? Sebab tu kerana kalian Bani Israel dan Bani Ismail sebenarnya adik-beradik sepupu sepapat juga.
sebab sama-sama daripada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi secara umumnya, ramai menganggap Nabi Yusuf AS lebih sayang Nabi Yusuf. Macam kita katakan ni, kita kata sebelum ni kan, ada orang kata Nabi Yaqub ni salah pengurusan dan sebagainya. Ramai yang anggap Nabi Yaqub AS lebih sayang Nabi Yusuf berbanding adik-adik lain. Saya rasa wallahu alam, tentu sajalah bila seseorang itu dah dewasa, mungkin kita tak sayang seperti mana yang kita sayang masa kecil. Bukan tak sayang, cara kita menguruskan. Jadi itu mungkin pandangan yang tak berapa tepat lah bagi pandangan saya. Wallahu alam. Okey, kita dapat lihat juga apa yang dinasihatkan oleh Nabi Yaqub AS ni bertepatan dengan hadis yang kita kata Nabi Muhammad SAW kata. Memang kita kena tahu apa yang kita perlu lakukan dengan mimpi dan jangan terus kita cerita kat orang. Ini diajar oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis Bukhari dan Muslim. Saya terjemahkan dia. Daripada Abu Salamah, dia kata Abu Qatadah ceritakan dia dengar Nabi SAW bersabda, mimpi yang baik itu datang daripada Allah. Itu dia yang kita bincang minggu lepas. Ini hadis penuh dia. Mimpi yang baik itu datang daripada Allah, sedangkan mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Jika salah seorang daripada kalian bermimpi sesuatu yang menakutkan, hendaklah dia ludah ke sebelah kirinya ataupun buat seperti ludahlah ke sebelah kiri dan mohon perlindungan kepada Allah daripada keburukannya. So kita minta lindung daripada perkara itu agar tidak berlaku. Kerana sungguhnya mimpi itu, kata Nabi, tidak akan memudaratkannya. Dan katanya, dan jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang baik, maka hendaklah dia gembira dengannya dan janganlah dia menceritakan melainkan kepada orang yang dicintainya. Dalam bahasa Arab jelas, dia kata, wala yuhaddis biha illa man yuhib. Kecuali orang yang kau cinta ataupun kecuali orang yang kau sayang. Boleh cerita, tapi jangan cerita kepada orang yang kita sayang. Orang yang kita tak sayang, orang yang kita tak percaya. Itu sebenarnya. Jadi di sini menjelas bahawa hadis ni pun tak kontradik lah dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yaqub AS. Sebab apa? Hadis ni jelaskan bahawa mimpi ni boleh mempunyai kesan realiti, terutamanya jika ditafsirkan oleh orang yang ada kepakaran lah, dan semestinya para Nabi dan para Rasul. Daripada ada satu lagi hadis, riwayat Abu Daud dan Tirmizi, daripada Abu Razin, dia kata Rasulullah SAW bersabda, mimpi itu berada di kaki burung selama dia belum ditafsirkan. Apabila sudah ditafsirkan, dia akan berlaku. Maka janganlah kamu ceritakannya melainkan kepada orang yang penyayang atau orang yang berakal. Macam kita cerita sebelum ni. Sepatutnya mimpi ni jangan ditafsirkan. Selagi kita tak biarkan dia akan duduk di kaki burung ni. Ini kita kata perbandingan lah. Misalan lah. Selagi mana kita tak tanya kat orang, dia tidak akan menjadi realiti lah. Usulnya yang buruk. Tetapi bila kita dah suruh dia tak ditafsirkan, maka dia akan menjadi realiti. Itu sebenarnya yang Rasulullah ajar kepada kita. Kalau mimpi tu kita rasa tak perlulah kita nak tafsirkan. Kita buat yang seperti mana yang kita kata. Kalau gembira, kita harapkan dia benda tu benar. Kalau buruk, kita minta Allah SWT lindung. Sebab tu saya katakan sebelum ni, orang yang minta dia tafsirkan mimpi, setelah pada Nabi Yusuf AS tafsirkan mimpi dia, agak dia tak nanti-nanti ke? Dua-dua kata nanti-nanti. Bila aku akan dikeluarkan daripada penjara? Yang seorang lagi, bila aku akan mati? Seorang risau, seorang terlebih gembira, duk tunggu, tak sampai-sampai lagi. Tak jadi. Kadang-kadang mimpi ni biarlah dia menjadi mimpi. Kita hidup dalam dunia nyata. Sebab mimpi tu ada 3 jenis. Ada pertama yang hadis ni jelaskan, dia ada mimpi yang baik. Mimpi ruqyah. Menceritakan mimpi yang baik boleh, tapi hanya kepada orang yang kita sayang atau orang yang kita percaya. Jangan kita cerita kepada orang lain yang iri hati atau orang yang akan bagi tafsiran negatif. Kita mimpi kan, misal lelaki minta maaf cakap dia mimpi kahwin satu lagi, niat cerita kat isteri dia. Isteri dia akan gagal kan apa yang dia mimpi tu. So hati-hati, tak payah cerita, simpan sendiri dalam hati sudah. Kalau rasa nak kata amin, kata nak amin. Kalau kata nak ya Allah tak payahlah, aku cukup seorang dah, kita doa macam tu. Jangan cerita. Sebab apa? Dia akan menimbulkan impak yang negatif dan hubungan jadi tak baik pun. Sebab apa? Sebab benda ni memang orang tak suka. Isteri kita takkan suka. Jadi tak payah cerita. Itulah sebenarnya gambaran supaya kita nak bagi kita faham. So dalam Islam, mimpi yang baik seringkali dalam bentuk simbol lah. Bukan secara literal. Kalau Nabi Yusuf, dia sebut bintang, sebut matahari dan sebut bulan. Jadi orang yang nak tafsirkan mimpi, dia kena tafsirkan mimpi yang baik. Sebab kita hanya dibenarkan tafsir mimpi yang baik dan bukan mimpi yang buruk lah. Dan tentu saja rujuk kepada orang berilmu. Tafsiran mimpi mesti dibuat oleh orang yang betul-betul ada kepakaran, orang yang warak dan petunjuk pada Nabi. Kita zaman sekarang Nabi tak ada lah. Dan dia orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah.
Dan tafsiran itu mesti positif. Seperti mana dia ajar oleh Nabi Muhammad, kita perlu pastikan tafsiran itu positif untuk kuatkan semangat dan keyakinan. Sebab tu dalam alam hadis lagi pasal mimpi, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah adalah mimpi yang benar ketika tidur. Tidak ada mimpi yang bagi dia lihat, melainkan dia datang bagaikan cahaya subuh, itu menjadi kenyataan. Dan daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi, bagi dia bersabda, mimpi yang baik adalah sebahagian daripada 46 bahagian kenabian. Okey, sikit saya nak baca pasal hadis ni, hadis yang penting lah. Saya ada. Ada satu hadis Nabi kata, apabila zaman semakin hampir dengan kiamat, hampir-hampir mimpi seorang mukmin itu tidak akan dusta, sentiasa benarlah. Dan orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur bicaranya. Tu ulama kan minggu sebelum ni saya ada beritahu, antara pandangan ulama adalah orang yang rajin menipu, so mimpi dia akan tipu juga. Rupanya hadis Nabi pun ada, orang yang paling benar mimpinya adalah orang yang paling jujur bicaranya. Dan mimpi seorang mukmin itu adalah satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Maksudnya ada mimpi yang boleh kita yang baik lah, yang misal nak bagi tahu kita akan jadi orang yang baik ke, kita akan diceritakan kita akan menjadi orang yang alim ke, itu semua mimpi yang baik. Kalau pada ulama dulu, satu-satu mimpi yang mereka selalu gunakan, misal kalau mimpi dia, ulama sebelum dia datang suruh namakan kitab dia, so dia namakan kitab tu berdasarkan yang datang daripada mimpi, yang itu dibenarkan asalkan nama itu nama-nama yang baik. So dia seolah-olah dia menganggap bahawa itu adalah satu mimpi yang baik. Kadang-kadang mimpi dia juga, misal kita mimpi accident ke, kalau aku naik bas tu accident ke, kita pun doa-doa ke Allah, semayang-semayang istikharah, kita rasa tak jadi nak naik bas tu. Tengok bas tu betul-betul accident. Itu antaranya lah. Itu kalau Allah SWT bagi kat kita, dan kita betul-betul ikut pada mimpi tu, maka kita terselamat daripada apa yang berlaku. Itu adalah ketentuan Allah SWT. Itu sahaja. Setakat itu saja, dia tak boleh nak override apa yang ada dalam wahyu Quran itu dan hadis itu sendiri. Sekadar khabar gembira atau menyelamatkan kita daripada benda-benda yang musibah lah. Wallahu a'lam. Okey. So selesailah ayat 5 tu. Boleh sikit lagi Termasuk sikit ada ayat 6. Jadi setelah Nabi Yaqub bagi nasihat kepada anaknya untuk menyembunyikan tentang mimpi, sekarang Nabi Yaqub AS dia menenangkan hati dan gembirakan Nabi Yusuf AS. Jadi kalau dalam ayat sebelum ni, tema dia nampak macam negatif sikit lah. Sekarang tema dia positif lah, ayat 6 ni. Begitulah apabila memberi nasihat kepada seorang, kita mulakan dengan, misal kalau kita nak mulakan dengan berita buruk, kita kena gembirakan dia dengan berita baik. Kita lihat dalam Quran, selalunya bila Allah sebut pasal neraka, Allah akan sebut pasal syurga. Kalau Allah sebut pasal syurga, Allah akan sebut pasal neraka. Allah tak cerita salah satu sahaja selalunya. Ini imbangan yang kena ada apabila kita bagi nasihat lah. Kalau berita sedih negatif saja, tentu dia akan mengurungkan orang. Kalau kita marah, nak marah je, tapi tak bagi komplimen langsung, atau kita marah, staff kita marah saja, kita tak bagi komplimen langsung, maka ini menyebabkan orang tu akan down lah, akan putus asa ataupun fed up, dia nampah. Jadi kita lihat, walaupun Nabi Yusuf AS bagi tahu dekat Nabi Yusuf, jangan cerita mimpi ni, itu bunyi macam negatif, tetapi sekarang dia bagi tahu juga benda yang positif. Apa dia kata? Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawayka min qablu ibrahima wa ishaqa inna rabbaka 'alimun hakim. Allah SWT berfirman ayat 6 ni, dan demikian itu Tuhanmu telah memilihmu dan diajarkannya kepadamu sebahagian daripada takwil kata-kata atau takwil mimpi. Itu antara yang cakap kan. Dan disempurnakannya nikmatnya ke atasmu dan keluarga Yaqub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapamu sebelum itu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi tadi dia kata jangan cerita. Jangan cerita pasal mimpi pun, tapi tak ada Nabi Yaqub kata jangan cerita. Okey, kau pergi masuk tidur sekarang. Dah, jangan cerita dah benda ni. Diam. Tak, masih lagi Nabi Ibrahim menceritakan kepada Nabi Yusuf AS
bahawa apa yang kamu mimpi itu benar. Apa yang kamu mimpi itu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk sampai kamu tak perlu cerita. Sebabnya jangan cerita bukan sebab benda tu buruk. Jangan cerita sebab takut jealous. So, seorang bapa tu kena jelaskan betul-betul kepada anak, kenapa tak boleh buat tu. Adakah sebab benda tu tak baik ke apa? Kena bagi tahu betul-betul seperti mana yang Nabi Yaqub jelaskan kepada anak Nabi Yusuf AS. Oleh itu dalam ayat ni, Nabi Yusuf AS dia bagi amaran dan dalam masa yang sama dia beri juga berita gembira kepada Nabi Yusuf AS. Dia ajar kita supaya jangan hanya bagi amaran, jangan hanya marah saja ke anak kita atau orang bawahan kita. Janganlah kita negatif saja dengan anak-anak atau staf kita. Dalam perkara ini ada kesilapan dalam cara didikan ibu bapa misalnya. Kalau kita perhatikan ramai yang selalu rungut saja tentang anak-anak, asal kamu tak buat macam ni, asal kamu tak jadi macam anak jiran sebelah, kenapa kamu tak jadi macam sepupu kamu, kenapa kamu tak jadi macam ayah misal, kenapa kamu tak pandai macam ayah ke, macam sepupu ke, macam jiran sebelah ke. Kata-kata sini sebenarnya akan musnahkan jati diri lah. Sepatutnya kalau kita nak anak kita jadi seorang yang yakin dengan diri dan jadi lebih baik, kita kena bagi juga semangat kepada mereka di samping kita nasihat. Kita dahulu pun sebenarnya masa kita kecil-kecil bukan kita hebat sangat pun, bukan baik terus kan. Kita semua pun ada masa pengalaman untuk meningkat, naik daripada kecil menuju ke usia remaja sampailah umur dewasa dan umur tua. Jadi dalam meningkat naik ni memang kita kena ada sokongan support system daripada orang-orang yang kita hormati seperti ibu bapa kita lah. Maka ibu bapa kena belajar cara psikologi dengan anak-anak supaya didikan yang diberikan lebih baik lah. Yang kalimah kadzalika dalam Al-Quran selalunya susah untuk tafsir. Dia maksudnya begitulah. Tapi apa maksudnya? Jadi kita kena cuba kaitkan dengan ayat yang sebelum ni. Nabi Yaqub AS tentunya sudah perasan ada kelebihan pada anak yang Nabi Yusuf. So baginda macam kita katakan sebelum ni, kita tertunggu-tunggu siapa antara anak yang akan ganti sebagai Nabi dan bila. Jadi apabila Nabi Yusuf dapat mimpi, dia tahu bahawa begitulah rupanya pelantikan itu sudah bermula. Itu antara tafsirnya. Wa kadzalika. Kalau kita baca, kita tak tahu wa kadzalika apa. Wa kadzalika yajtabika rabbuka. Dan demikian itu Tuhanmu dah pilih kamu. Dan demikian itu apa? Oh, dan demikian itu inilah rupanya yang aku tunggukan jawapan kepada apa yang aku tunggu sebelum ni. Sepatutnya kalau ikut kepada base punya experience pada Nabi sebelum ni, akan diturunkan kepada orang terdekat. Nabi Ibrahim, turun kat Ishak, turun kat Ismail, turun sendiri kat Yaqub. Yaqub nak turun kat siapa? Anak ramai ni. Bila nak sampai masa benda yang tradition yang sama tu akan berlaku? So, wa kadzalika. Demikianlah macam itulah sepatutnya dia mesti diturunkan kepada orang-orang yang terdekat kalau untuk Bani Israel ni. Maka demikianlah rupanya pelantikan tu barulah bermula. Dan Nabi Yaqub sini nampak kepandaian akal Nabi Yusuf AS apabila menceritakan mimpi tu. So baginda, maknanya bijak anak ni tak simpan kepada diri sendiri. Dia sendiri tahu bahawa mimpi tu benar. Kalau dia tak tahu, dia tak cerita. Takkan kita cerita mimpi kita setiap hari kepada mak ayah kita? Banyak macam-macam mimpi. Kadang-kadang tak ingat dah mimpi kalau buat cerita. Takkan tiap-tiap hari dekat Facebook ke nak cerita kata, hari ni mimpi saya hari ni. Orang pun kata pelik dia ni. Tak. Maksudnya menunjukkan Nabi Yusuf tahu mimpi apa nak cerita. Menunjukkan Nabi itu sendiri ada kemampuan untuk menafsirkan mimpi itu sendiri. Cuma dia hendak kepastian kepada orang yang lebih rapat dan orang yang bagi dia lebih berilmu daripada dia. Dan kita lihat pun apa yang perkataan yang digunakan, kalau kita lihat dia tak cakap takwil mimpi, dia kata sini takwil ahadith. Takwilil ahadith. Jadi kemampuan Nabi Yusuf AS bukan sekadar menakwil mimpi, tetapi dia juga boleh menakwil kata-kata. Kata-kata orang, orang tu dia boleh tahu orang ni nak kata niat dia apa dan sebagainya. Kan kita lihat kan masa dalam penjara tadi, dia beritahu makanan apa nak datang pun dia tahu. Masa itu, ini menakwil mimpi bukan itu sahaja dia punya mukjizat, tetapi dia kemampuannya lebih daripada itu. Dia boleh takwil perkataan orang, maksudnya gerak-geri orang. Kan psikologi pun, kalau kita lihat anak gerak-geri orang pun, anak kita ke ataupun orang yang biasa yang kita, kadang-kadang kita boleh tahu pun pergerakan itu membawa maksud tertentu. Ada orang garu kebelah, tahu lah tu. Tak faham lah tu. Misal dia. Jadi dia kelebihan yang ada kepada mukjizat yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dia tahu kepada siapa yang dia nak cerita. Kalau tidak, dia terus cerita ke abang-abang dia lah. Kalau dia tak tahu, dia terus cerita ke abang-abang dia. Menunjukkan dia sendiri ada kebijaksanaan tu. Dan Nabi di sinilah menunjukkan bahawa Nabi Yaqub confirm bahawa Nabi Yusuf AS ini akan menjadi Nabi seperti mana yang
telah disuratkan dalam disiratkan dalam mimpi ni. Cumanya Nabi Yakub tak maulah jalan Nabi Yusuf ni panjang lah, kalau boleh biarlah jalan tu senang. Seorang Nabi, seorang ayah, dia akan fikir. Tapi apa nak buat, apa yang nak ditakdirkan tetap berlaku. Dan itu juga nanti diceritakan bahawa oleh Nabi Yakub, saya faham benda tu. Bila Nabi Yakub nak suruh anak-anak dia cari balik Bunyamin dan apa semua, dia kata kita ikhtiar je, tapi akhirnya semua yang menentukan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebatnya Nabi Yakub, kualiti yang ada pada Nabi Yakub alaihi salam. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup dulu, saya kembalikan kepada Coach Aileen dan Coach Azhar. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Daripada ayat yang kelima tu banyak juga kita belajar ni. Baru mungkin saya pun baru terfikir juga kan yang nak menceritakan mimpi tu. Mula-mula saya ingat macam linear je lah. Okey, dia cerita mimpi pada bapa dia. Tapi Ustaz kupas lah. Maksudnya kalau kita nak cerita kat orang tu, berhati-hati. Boleh bawa keburukan. Kerana mimpi tu tak ada kena-mengena pun. Suddenly kita mimpi ni prasangka yang lain pula kan. Macam Ustaz kata, cakap kat isteri kita kan. Ini mungkin, padahal tak ada apa-apa pun. Kita apa orang kata, tak macam genuine lah kan kita cerita kan. Tengok-tengok mungkin lain pula jadi prasangka kan semuanya. Jadi yalah, betul lah. Saya suka nak tengok ayat tu juga kan. Kemudian dia kata kat situ syaitan yang musuh. Maknanya anything, macam kita membuka ruang kepada syaitan untuk memasukkan berbagai-bagai jenis andaian ke ataupun persepsi kan. Jadi lebih baiklah kita diam. Jadi betul lah tu. Dan saya pun fikir betul juga. Melainkan orang yang lebih bijak lah. Ustaz, kita ada soalan ni. Ada 2 soalan kat sini. Allah. Jadi saya bacakan Ustaz soalan tu. Ataupun Ustaz boleh baca dari sini. Saya bacakan Ustaz. Tak nampak lah. Okey, tak apa. Itulah sistem ni. Sekejap saya padam dulu. Okey, soalan ni Ustaz daripada seorang Muhammad Nizam ni. Saya bertanya, adakah percaya kepada mimpi boleh jatuh hukum syirik kalau apa-apa disalah tafsir? Contoh, mimpi ada burung datang di rumah, kemudian percaya ada penghuni rumah akan jatuh sakit. Jadi soalannya, adakah percaya pada mimpi boleh jatuh hukum syirik? Ustaz okey ke soalan tu? Okey. Cuma dia macam ni, sebab dalam dia kena asas dia awal dulu lah. Nabi sebut apa, tidak ada kesialan kan dalam agama dia, tak ada kesialan. Jadi dia bukan masalah mimpi tu, masalah mempercayai ada kesialan tu sendiri pun dah satu benda yang tak dituntut dalam Islam lah. Sama ada hukum syirik tu saya kena check balik sebab benda tu berat kan, menyebabkan hukum. Cumanya memang tidak dalam hadis jelas lah bahawa tidak ada kesialan. Tidak ada kesialan dalam agama. Jadi mempercayai itu sendiri satu kesilapan lah. Jadi bila kita menakwilkan mimpi itu sendiri dengan suatu benda yang buruk, jadi macam seperti mana hadis bagi tahu awal, kalau boleh hadis yang buruk, perkara yang buruk ni kita tak tahu, cuma kita tak tahulah perkara itu buruk atau tidak, itu masalah dia. Jadi kalau boleh perkara-perkara yang kita tak tahu ni tidak ditakwil lah, supaya dia tidak menimbulkan perkara yang lebih buruk ataupun kefahaman yang buruk. Sebenarnya kalau kita percaya macam tu, saya tak pasti sama ada hukum tu, tetapi tidak digalakkan dalam agama untuk kita mempercayai perkara-perkara tersebut. Of course dia akan menyebabkan hidup kita terganggu lah. Dia akan terganggu. Jadi setakat itu yang saya berani nak cakap. Tapi saya nak bagi kepada hukum dia syirik tu, saya tak berani, saya tak pakar bahagian tu. Kalau kita pegang kepada sungguh syaitan adalah musuh nyata tu, memang membuka peluang kepada syaitan kan kalau kita tak rupa ni. Okey. Sebab satu, kita tak tahu siapa yang betul-betul pakar. Sebab kebanyakan orang guna buku yang Ibn Sirin tu. Tapi banyak ada juga ulama yang kata bukan Ibn Sirin yang tulis sebenarnya buku tu. Ada juga cakap kadang buku tu ditulis orang lain tapi dinamakan dengan Ibn Sirin. Kebanyakan rujukan kita buku tu lah takwil mimpi tu. Kebanyakan. Jadi bukan semua yang bukan kita tak boleh based on buku tu. Kita kena betul-betul ada orang yang pakar. Tapi zaman sekarang siapa pun boleh claim dia pakar, je masalah. Macam zaman Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dia terus pergi kepada Nabi.
Para sahabat-sahabat dia terus pergi kepada Nabi je, tak ada masalah. Jadi bila dia open kepada orang biasa, dia macam mana pun dia akan ada uh, possibility untuk silap tu ada. Possibility untuk silap tu ada. Jadi nasihat saya, kalau benda tu baik, kita ikut. Kita ikut. Itu bagi saya lah pandangan peribadi saya. Kalau benda baik, kita boleh doa kepada Allah SWT supaya dia jadi. Kalau benda tu buruk, kita doa kepada Allah SWT, tak ada apa. Tak ada apa. Sebab apa Nabi dah cakap tadi, mimpi yang buruk tidak akan membawa mudarat. Itu jelas Nabi cakap. Itu jelas saya nak hukum, saya tak berani. Sebab nanti ada orang yang lebih pakar lah bagi akidah ke dan sebagainya. Tetapi setakatnya untuk kita punya guide, kalau baik, kita doa Allah SWT jadi. Jadi kalau tak baik, kita doa Allah SWT, jangan jadilah macam tu. Jadi nak kita percaya sangat, takut-takut boleh membawa kepada kesyirikan lah. Takut-takut. Sebab kita serahkan nasib kita pada mimpi pula pun tak bagus. Itulah. Sebab kita kan yang baik tu, yang kita yang positif tu yang kita kena concentrate. Tapi berhati-hati juga. Sebelum syaitan sendiri, kalau misal kita mimpi Nabi, okey, bagus kita mimpi Nabi, Alhamdulillah. Tapi kalau kita berlebihan nak cerita kat semua orang, takut kita rasa riak pula. Kita sendiri rasa macam, aku ni bagus dia orang lain. Kau ada mimpi Nabi semalam? Tak ada, aku mimpi tu jumpa Tom Cruise je. Tak bro, aku jumpa Nabi je. Jadi kita rasa kita lebih dari orang lain. Jadi juga apa saja jalan dia ni, dia ujian. Jadi itu yang sebenarnya kita takut. Takut mimpi itu. Kadang-kadang kita rasa mimpi Nabi tu bagus. Kadang-kadang ada setengah orang tak mimpi Nabi lagi bagus. Kena faham konteks jangan salah faham yang kat yang tu pula habis saya dia. Tak mimpi Nabi lagi bagus, tapi mimpi Tom Cruise lagi bagus. Mimpi dia. Tak, bukan. Kalau ada orang dia bagi impact yang tak baik kepada dia. Bila dia mimpi Nabi, dia rasa dia lagi bagus, dia rasa lagi hebat daripada orang lain, dia rasa hebat daripada jiran, dia rasa dia ahli syurga. Itu dia jadi istiraj pula. Itu kena hati-hati dengan mimpi. Wallahu a'lam. Yang penting sebab dia kata syaitan adalah musuh nyata, maknanya dia terbuka kepada gangguan syaitan. Ada satu soalan lagi Ustaz. Mari kita buka. Salam Ustaz, kalau mimpi dalam Islam, mimpi tentang ular biasanya mempunyai makna tertentu bergantung kepada keadaan mimpi tersebut. Sebagai contoh, mimpi bertemu ular. Bolehkah Ustaz huraikan ada dalil berkaitan mimpi tentang ular? Ini macam tak boleh. tak bakal mimpi. Tak boleh. Dia sebenarnya saya tahu jawapan. Sebenarnya selalulah benda tu dah ditulis dalam kitab. Dia ada kitab. Cumanya macam kita katakan tadilah, kalau tafsiran itu baik, maka okey. Itu pun 100% kita tak boleh percaya. Tapi kalau tafsiran buruk, satu je, minta kepada yang maha kuasa supaya tak jadi benda tu. Itu je. Sebab ada banyak lah kalau mimpi ular ni, ada kata orang yang mimpi ular kerap sangat dia tu disihir dan sebagainya. Jadi dia membawa kepada impact-impact yang negatif. Jadi bila dia rasa dia kena sihir, dia rasa dia tak boleh nak hidup. Aku ni tak berniaga, tak bagus sebab sihir. Jadi dia pegang benda tu terlampau sangat. Jadi apa yang Nabi ajar, zikir tu. Zikir pagi, zikir petang, jangan tinggal. Sebelum tidur, jangan tinggal. Itu sebenarnya lebih kita perlu bagi perhatian daripada yang perkara-perkara lain. Sunnah yang Nabi ajar tu sebenarnya nanti akan menyelamatkan kita daripada perkara-perkara yang ni. Of course, setiap mimpi tu, dalam buku memang ada cerita lah pasal mimpi ular apa, mimpi ayam berkokok apa. Tapi kalau boleh jangan kita hidup dalam mimpi tu lah. Sebab tu Nabi dah guide siap-siap dah. Mimpi tu bagaimana apabila zaman semakin hampir kiamat, seorang mukmin tu mimpi dia takkan dusta. Tapi siapa yang dapat benda tu? Orang yang paling jujur. Jadi kita tengah lihatlah diri kita, adakah kita ni orang yang paling jujur sehingga mimpi kita boleh dipercayai dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ataupun orang yang depan kita tu betul-betul jujur, sebab mimpi tu bergantung kepada ni. Dia khabar gembira mimpi tu. Mimpi sepatutnya menjadi khabar gembira. Dan Nabi pun dah guide siap-siap, kalau ada khabar gembira, okey, boleh terima. Boleh cerita kat orang. Orang yang kita sayang, orang yang kita percaya. Tapi kalau dia buruk, memang kita tak boleh cerita kat orang lah. Dan Nabi pun cakap, seolah-olah dalam hadis pun seolah Nabi nak tunjuk, tak berapa bagus nak tafsir mimpi ni. Sebab Nabi kata apa, selama tadi kita dah bincang hadis tu, selamanya mimpi tu akan berada di kaki burung, itu simbolik lah. Selagi tidak ditafsirkan. Maka apabila ditafsirkan, dia akan jadi kenyataan. Makanya lebih baik bagi saya lah secara personal tak payah tafsir mimpi. Tak payah tafsir. Sebab dia akan menjadikan impact yang lain. Okey, contoh kalau satu hari ni kata, okey, kamu akan kaya satu hari nanti. Bila nak kaya tu?
Terus tiba-tiba Gila. 10 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba tak kaya kan. Kita pun duk tunggu. Ada jenis orang, kalau dia jenis berusaha tak apa. Dia kata tak apa. Mimpi aku kata aku dah kaya dah. Don't worry. I believe my mimpi. Okay. Habis. Dia jadi impact yang negatif. And come against macam Coach Alan kata, is ujian. Syaitan akan main peranan. Syaitan akan masuk kat situ. Awal mimpi kamu betul. Second, third, dia dah dicampur oleh urusan syaitan. Itu kita perlu hati. Paling kena hati-hati. Dan saya cakap tadi, orang yang minta Nabi Yusuf tu tak boleh mimpi. Adakah Nabi Yusuf tak boleh terus mimpi dia? Tak. Nabi Yusuf cerita dulu pasal Nabi Ibrahim lah, Nabi Yaakob lah, apa semua. Cerita dulu aku ni. Barulah sekali pun cerita. Maknanya this is not important. This is more important. Yang ni dulu. Iman kau, akidah kau apa, agama kau ini, kau agama Islam pun tak apa semua. Tak. Dan baru dah pusing jauh, baru dia cerita takwil mimpi tu. Sebab dia kena jalan ke amanah dia lah. Tapi adakah benda tu bagus tu? Dia tak. Ada orang bagus, ada tak bagus. Wallahu a'lam. Okey, alhamdulillah kita dah 3 minit selepas. Jadi saya rasa banyak ini membuka satu topik yang sangat-sangat luas Ustaz pasal mimpi ni kan. Yes. Tapi lah bagi saya terfikirlah tadi kan. Kita tahu driving ni memang berdepan dengan banyak risiko. Kita boleh langgar sini, kita boleh langgar situ. Tapi kalau kita duk fikir langgar saja time driving tu, kita tak drive lah. So we just take it as dia ada, tapi it's not going to control our life. Our driving tu sendiri yang akan control our life. Contoh macam itulah kalau saya duk fikir lah. Sikit coach. Yeah. Kalau daripada awal ayat 1, ayat 2, ayat 3 Allah cerita pasal apa? This is the best kisah. Pasal dia suruh Allah tahu, Bani Israel pun tahu, Yahudi pun tahu cerita ni. So apa yang dia suruh pegang? Dia suruh pegang pada wahyu. Dan kisah keempat, ayat ketiga atau ayat keempat tadi, yang dicerita tentang apa? Tentang wahyu. So tak kontradik. Mimpi itu adalah wahyu. So pegang pada wahyu. So kita bukan cerita pasal mimpi. Semua it just happen. Mimpi pada Nabi, wahyu dia datang first dalam bentuk mimpi. So pegang pada wahyu. So kita nak pegang pada mana? Nak pegang pada mimpi ke? Tak, kita pegang pada wahyu. Sebab tu yang Allah ajar kepada kita. Sebab apa yang Yusuf dapat AS, itu adalah wahyu. Apa yang Yaakob pegang, kepercayaan, bukan kepercayaan kepada mimpi, kepercayaan kepada wahyu. So kita pun macam tu, pegang pada wahyu. InsyaAllah kita akan selamat dunia akhirat. Wallahu a'lam. Very clear. Benda tu very clear. Yes. Very. Nanti kita orang kata terpesong ke arah di situ. Padahal Al-Quran nak sampaikan apa yang Ustaz kata adalah wahyu tadi. So alhamdulillah, so bagi mereka yang rasa kita semualah, saya memang bermanfaatlah bersama dengan Ustaz ni, buat tadabbur ni kan. Jadi sikit-sikit kita boleh macam mendekatkan macam tadi tu kan. Macam tadi tu ada few lah yang saya, walaupun saya dah baca ni, tapi ada few yang menambah ilmu saya. So every time you revisit lagi, tambah satu ilmu. Dan ilmu ni sangat-sangat penting because ilmu, insya-Allah, ilmu yang baik tu dia tak akan lari daripada kita dan kita akan gunakan ilmu ni sampai bila-bila. At any time yang mana kita berdepan dengan sesuatu suasana, ilmu tu sometimes boleh membantu kita untuk membuat keputusan yang terbaik berdasarkan kepada ilmu yang Allah bagi tu. Jadi okeylah, alhamdulillah, untuk tidak membuang masa lagi, saya terima kasih kerana yang bersama dalam live coach Alan Peter ni, nama pun Coach Alan Peter. Kalau boleh share dengan orang lain supaya orang lain pun dapat manfaat, dan sama-sama kita join lagi untuk minggu depan hari yang sama dan masa yang sama. Saya terima kasih, jazakallahu khairan kepada Ustaz kerana meluangkan masa dalam keadaan yang kurang sihat ni, baru recover. Dan semoga manfaat usaha Ustaz ni diberkati Allah dan diberi ganjaran berlipat kali ganda. So jazakallahu khairan. Jadi kita akhir ya dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan.